Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Apa ni? Malaysia Madani, rakyat ni apa? Rakyat Madani? Apa itu Madani? Hai adik, kenapa ni? Saya tak tahu baca inilah kakak. Oh, tak apa. Kakak boleh tolong. Betul kan kawan-kawan? Betul. Ini bacaan dia, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Oh, ayat disantuni itu apa kakak? Oh, ini tema hari kebangsaan kita pada tahun ini. Adik tahu tak disantuni itu apa? Saya tak tahulah kakak. Tema Malaysia Madani, rakyat disantuni membawa maksud bahawa setiap rakyat tanpa mengira latar belakang harus dilayan dengan penuh kasih, hormat dan keadilan. Ia menekankan bahawa pembangunan negara bukan hanya tentang infrastruktur tetapi tentang menyantuni jiwa dan maruah rakyat di semua peringkat umur dan pekerjaan tanpa mengira bangsa dan agama. Terdapat 6 nilai teras Malaysia Madani. Yang pertama, kemampanan, iaitu mutu hidup seimbang berdasarkan citra Malaysia yang unik berasaskan ilmu pengetahuan dan kearifan tempatan. Kedua, hormat, iaitu perilaku budi bahasa kepada kekayaan tradisi, merayakan kemajmukan dan meraihkan perbezaan pandangan dunia. Ketiga, keyakinan, iaitu menghidupkan harapan terhadap perubahan seiring sikap amanah melakukan perubahan ke arah kebaikan. Yang keempat, kesejahteraan, iaitu kesejahteraan ekonomi, sosial dan kelestarian alam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan. Yang kelima, daya cipta, pembaharuan dan pengupayaan modal insan bagi menjelmakan daya cipta manusia. Yang terakhir, ihsan, iaitu belas ihsan akan nasib semua pihak melalui tindakan Dan pemberdayaan kemanusiaan. Kitchen. Okay, good job. Inilah Malaysia Madani. Di sini rakyat disantuni. Di sini kami saling menghormati. Dan di sini masa depan dibina bersama. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa dan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Itulah maksud rakyat disantuni. Oh, barulah saya tahu masuk Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih kakak.